Assalamualaikum guys. So hari ini kita ada satu kenangan istimewa di Chan Marichan. So favorite aku makanan kat sini memang paling best. Ini adalah hitam dan manis. Kita ada pulut hitam manis bersama dengan aiskrim. You guys can see that. It was so good. It was very delicious. Saya nak makan tapi tengah berdiri, jadi saya duduk dulu. Jom. Dengan rasa kelikatan dia. Jom kita rasa. Masa pertama kali aku tengok pulut hitam dengan aiskrim dekat dalam menu Chan Marichan, memang rasa dia macam apa benda ni kan? Macam peliknya dia punya kombinasi. Tapi bila kita cuba, kita rasa dia punya ni, memang malam-malam susah nak tidur. Rasa teringat je. Sedap. Korang patut cuba ni dekat Chan Marichan.